Doktor, dia selalu yang jadi isu yang kadang-kadang orang Melayu ataupun sebagai penduduk asal tanah ni, kalau orang Melayu itu bercakap soal hak dia, termasuk dengan Rohingya umum, orang Melayu cakap, sebab dia kata kadang-kadang mereka ni ambil hak-hak, dikatakan sebagai resis perkauman, bersikap menindas. Tapi kalau minoriti yang bercakap soal hak, saya bagi contoh umpamanya macam kuil. Bila minoriti menuntut hak untuk buat kuil, tak apa. Tapi kalau majoriti menuntut hak untuk buat masjid, itu dikatakan perkauman. Sebenarnya Ustaz Mat, kalau kita tengok dalam dunia ini, kita pergilah negara yang dianggap sebagai paling liberal sekali lah, terbuka sekali, yang paling bebas sekali lah, negara US kononnya lah negara yang dianggap sebagai paling bebas, paling liberal lah dia kata, kan, US ataupun UK. Ada tak benda yang paling simple, cuti diberikan bagi setiap perayaan orang yang ada dekat negara tu? Macam Malaysia, hari raya orang Islam bagi cuti. Ada hari raya orang Islam dapat cuti, ada hari raya orang Buddha dapat cuti, ada hari raya orang Hindu dapat cuti dekat UK. Tak dapat. Dekat US tak dapat. Christmas ada. Itu menunjukkan ada orang yang dianggap sebagai mempunyai kuasa. Tapi setelah US ni sebenarnya dia datang tu, dia menafikan hak. Dia curi tanah orang. Dia curi tanah orang lah. Dia ambil lah tanah golongan yang dipanggil sebagai apa, Navajo ataupun Red Indian tu kan. Asal lah. Orang asal tu. Tapi di Malaysia ini, kita beza di Malaysia ni, mungkin negara jiran-jiran kita pun ada sedikit berbeza dengan kita. Kita lebih kepada integrasi. Kita tidak mengamalkan konsep asimilasi. Kalau di negara jiran, ada yang bangsa lain yang duduk dalam negara tu dipaksa untuk memakai nama bangsa asal. Tengok Thailand. Thailand umpamanya, Indonesia umpamanya. Kan? Dia kena ada nama siapa? Ya, nama Hindu. Mesti ada nama Thailand, mesti ada nama Indonesia. Bahasa pun juga mesti dipaksa untuk bercakap. Kan? Dan mereka fasih. Dan mereka fasih bercakap. Dan tidak ada sekolah vernacular pun. Tak ada sekolah aliran selain daripada kebangsaan ni untuk orang-orang yang minoriti ni. Itulah asimilasi yang digunakan oleh negara jiran. Kita tak sampai pada tahap tu tau. Kita integrasi. Boleh digunakan bahasa lain. Boleh menggunakan nama-nama yang bukan nama Melayu, bukan nama Muslim. Masih lagi Acong dengan nama Acongnya, Ramasamy dengan nama Ramasaminya. Boleh mengekalkan bahasanya. Bahkan tak arti cakap sebagian. Ya, makanan juga boleh dikekalkan dengan makanannya. Bahkan kita mengiktiraf, bahkan kita meraihkan. Kita membiarkan keterbukaan ini berlaku kerana kita percaya integrasi akan menimbulkan perpaduan. Inilah uniknya Malaysia. Tapi kita tak sangka apabila kita bercakap tentang isu tanah Melayu. Bahkan kalau kita tengok nama negara kita, Malaysia, Malay, dia berasal daripada perkataan Melayu. Ini adalah tanah Melayu. Apa salah nak sebut tanah Melayu? Apa masalahnya? Sebelum ada Persekutuan Malaysia ni, sebelum ni memang dipanggil Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu. Kan? Persekutuan Tanah Melayu. Semenanjung ni ada negeri-negeri yang memang ada otoriti masing-masing yang bergabung menjadi satu negara. Sebelum Borneo masuk. Dan kita mengiktiraf Bumi Putera di Borneo tu. Jadi sebab itu kita katakan, bila kita sebut tentang tanah Melayu, kedaulatan bumi Melayu, ini bukan perkauman. Ini stating the fact. Ini kita menyatakan hakikat. Contohlah, satu orang, bila kita tengok dia pendek, kita bagi tahu, hang pendek ya. Kita bukan menghina dia, kita bagi tahu benda yang fakta. Kan, kita bagi tahu, fakta ni hang tak apa tinggi, hang pendek. Sama juga dekat negara kita ni, bila kita kata ini tanah Melayu, bahasanya adalah bahasa Melayu. Orang Melayu ada keistimewaan seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan. Ini bukan 3R. Ini stating the fact. Kalau ada yang cuba menafikan benda ni lah, baru dikatakan 3R. Itu yang kita heran. Wah, Datuk Seri Sanusi cakap tentang tanah Melayu, tiba-tiba orang bukan Melayu nak pergi report polis. Ni apa hal? Dia sebut perkataan tu, saya dengar perkataan tu. Tapi yang teruk sekali, orang Melayu tu ada yang nak pergi report polis, yang Melayu. Itu yang kita heran. Itu lagi teruk lagi. Stating the fact. Apa masalahnya kalau dia kata bumi ni, negara ini adalah negara Cina, then barulah boleh kata 3R. Boleh buat report polis. Tapi
Datuk Seri Sanusi bercakap benda yang fakta. Tak melukakan sesiapa pun. Pasal pun nak terasa. Awak duduk di Malaysia. Pasport awak tu pun disebut Malaysia. Raja pun Raja Melayu. Kita ada apa dipanggil Majlis Raja-Raja Melayu. Kita tak ada Majlis Raja-Raja Cina kat sini. Kita tak ada Majlis Raja-Raja India kat sini. Raja Melayu. Walaupun ada raja-raja yang sebut nama raja ada lah. Tapi dia bukan raja. Kan? Raja Gopal kan. Yang tu bukan Raja Melayu lah, itu raja lain. Tapi kita nak sebut keterbukaan kita selama ini sepatutnya disyukuri. Sebab itu ada benda-benda yang kadang-kadang kita kena sebut supaya mereka tahu sebenarnya mereka telah berada dalam satu negara yang sangat memeraikan mereka. Kadang-kadang dia tak rasa benda tu. Sebab itu tadi Datuk sebut pangkal hadis yang Nabi SAW menyatakan kepada orang Ansar kan. Tapi orang Ansar ni dia ada kecil hati sikit lah. Kerana Nabi SAW tak bagi harta rampasan perang tu kepada mereka. Tapi Nabi sedarkan mereka dengan satu benda yang ada pada mereka tapi tak ada orang lain. Dia kata apa? Nabi kata apa pada orang Ansar? Nabi kata amma tardhaun ayarji'an nas fi rihal ila rihalihim bisyati wal ba'ir wa tarji'una ila rihalikum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kamu redha, tidakkah kamu suka ketika mana orang lain bawa ke negeri mereka itu kambing dan unta tapi kamu bawa Rasul ke negeri kamu? Maksudnya kadang-kadang kita duk rasa macam kita nak benda-benda yang kita belum dapat, tapi kita lupa benda yang kita dah dapat. Kita lupa keselesaan yang telah diberikan oleh masyarakat Melayu ni yang merupakan di antara orang asal di sini. Bukan kata Melayu je lah, Bumi Putera termasuk Sabah Sarawak sekali. Bumi Putera yang dipanggil sebagai Bumi Putera, yang mana mereka ini sanggup duduk bersama dengan orang-orang yang asalnya bukan daripada sini. Yang asal bukan daripada sini. Maka kena patut rasa terima kasih dan bersyukur. Jangan melampau sangat. Takut-takut nanti banyak benda yang terpaksa ditarik balik. Kan kita dah tengok dah kebangkitan sebahagiannya kan, dengan apa yang berlaku, pilihan raya demi pilihan raya yang berlaku ni, nampak gaya macam ada satu signal yang telah diberikan oleh masyarakat Muslim Melayu ni kepada orang-orang politik ni. Jadi ini di antara benda-benda yang sepatutnya kita asatizah, tak kira lah, asatizah kena bagi tahu. Bercakap soal ketuhanan, bercakap soal tanah Melayu bangsa bukanlah asabiyah. Sebaliknya ia adalah sesuatu yang ada dalam syariat tetapi perlu dah dipimpin dengan disiplin yang betul. Perlu diberikan dengan guide yang betul. Bukannya kita hanya sekadar bercerita tentang teori tapi jauh daripada realiti semasa. Gitulah Samad.